Terang betul kamera baru ni ya. Mari kita angkat tengok. Alah, ada sekong. Ni malam tadi lah ni. Malam tadi sebelum tidur malam tadi, Pak Long dah tengok dia memang baru sangat menetas. Lepas tu Pak Long buang lah dia punya cengkerang. Ni kawan dia. Kawan dia ni insya-Allah tengah hari ni kot ni. Dah tebuk dah tu. Yang ni. Oh yang ni belum lagi. Ada kawan dia awal sehari pada dia ada ni. Tu dia duduk sini. Pak Long letak sini dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pomai tengok lagi di channel Kebun Abah. Untuk hari ini kita bersiaran di keliling rumah Pak Long saja. Mula-mula kita buat di belakang dulu. Kita tengok dulu inkubator. Dan semalam kalau hampa tengok dalam video semalam, Cik Nizam ada mai hantar ayam BPR Pak Long. Selain daripada tu, alhamdulillah dia hadiahkan Pak Long beberapa biji telur berbenih. Dia kata ada dua jenis. Nombor satu tu BPR, nombor satu lagi tu yang satu lagi tu apa? Lexasec. Ini sudah bagus. Pak Long pun ada juga bagi hadiah kat dia, tapi kebetulan semalam tu ada 4 biji saja. Jadi Pak Long bagilah 4 biji. Okey cik, kita cek satu-satu untuk video hari ni. Let's go. Cik, ni memang banyak telur. Ni telur ayam Lomeng Brown. Walau bagaimanapun 10 biji ni dia tak ada benih ni. 10 ni tak ada benih. Jadi Pak Long tak bagilah ke Cik Nizam semalam. Masa ni Pak Long belum letakkan lagi bapa gajah tu bersama-sama dengan apa Lexasec. Jadi yang ni 4 biji ni ada benih. Ni 4 biji ni ada benih. Tapi Pak Long kutip di belah petang selepas Pak Long jumpa Cik Nizam masa pergi hantar ayam BPR Pak Long tu. Okey cik, ini adalah inkubator untuk penetasan. Semua telur-telur Pak Long akan ramkan dalam inkubator yang sebelah sini. Inkubator sebelah sini ni bila dah cukup dah sehari lagi ataupun 2 hari lagi dia nak menetas, Pak Long pun pindahlah ke sini. Selepas pindah ke sini, bila dah menetas macam ni 24 jam, Pak Long akan pindahkan pula ke sini untuk bagi keselesaan kepada dia supaya kita tak letak dia dengan senior-senior dia ataupun abang kakak dia. Sebab abang kakak dia tu lebih lincah, lebih agresif. So bila dah jadi macam ni, mereka dah nampak agresif macam ni kan. Okey, barulah boleh campur dengan satu lagi brother yang di depan sana. Nanti kita bawa ayam-ayam ni kita pi letak di sana dulu. Anak ayam ni senang je kalau kita nak jaga. Kita boleh campur pelbagai jenis ayam daripada kecil, tak ada masalah. Kalau perbezaan umur dalam 1 minggu, 2 minggu pun tak ada masalah. Cumanya antara dia agresif, dia aktif ataupun dia pasif saja. Kalau anak ayam yang baru menetas ni, dia agak pasif, dia masih kurang cergas. Jadi tu yang Pak Long buat berperingkat untuk brother ni. Brother ni kita simpan dalam ni lebih kurang dalam 1 hari. Hari kedua, hari ketiga barulah kita bawa pergi sana. Nanti Pak Long tunjukkan apa. Banyak juga yang ada di sana tapi semua tu orang punya. Tutup dulu, mai tengok kat atas. Kita nak bawa ni anak-anak ayam yang dah aktif ni, kita nak bawa pergi tak dalam brother yang di sana tu. Ni semua ni adalah jenis apa RIR, Pak. RIR. Umur 2 hari. Biasanya bila umur 2 hari macam ni, kita tak dapat nak kenal pasti lagi yang mana jantan, yang mana betina. Biasanya juga Pak Long kenal pasti melalui sayap dia. Ketepatan untuk kita kenal pasti jantina melalui sayap dia lebih kurang dalam 80% hingga ke 90%. Jadi ada yang Pak Long hantar kepada pembeli-pembeli. Dia kata, salah Pak Long, saya minta 2 jantan, 8 betina. Tapi Pak Long hantar 4 jantan, 6 betina. Minta maaf banyak-banyak lah cik. Sebabnya kita pun tak dapat nak kenal pasti 100% melalui cara tu.
Okey, tu nampak tak? Dia boleh nak panjat dah. Jom kita bawa api sana, jom. Oh, cek. Jom. Cek, palung sembok. Supaya lalat ni lari sikit. Pada waktu malam, palung terpaksa tutup bekas broder ni lah. Broder ni ada 3, cek. Kita buka satu-satu lah, dia ada 3. Yang ni adalah broder untuk anak-anak RIR. Jadi anak-anak RIR palung letak di sini macam ni. Daripada boleh bercampur dah di sini ramai-ramai macam tu. Semua ni ada orang punya. Okey, cek. Palung letak di bawah, kebetulan palung misi rumput hari tu. Palung letaklah rumput-rumput di sini dan mudah saja. Palung dah mula bagi depa bercakap lah. Makan cara cakap macam tu. So palung letaklah macam ni. Dan palung letak bekas ayak tu di bahagian atas. Kalau kita letak di bahagian bawah ni, dia akan berak dalam ni. Dia akan panjat ni. Okey, ini settle. Ini semua palung akan cuci. Dan kita ada banyak ni, 20 ekor lebih. Semua orang punya. Okey, cek. Ini broder yang pertama. Broder yang pertama RIR. Ini broder yang kedua. Mari tengok sini. Broder yang kedua ni palung dah asingkan. Sebab ini bukanlah RIR. Kalau palung masih bercampur, nanti susah. Takut-takut tertukar. Hampa tengok sendiri. Ni. Nampak macam RIR kan? Tapi dia bukan RIR, cek. Ini adalah ayam kampung gajah. Ayam kampung gajah. Ayam kampung gajah. Ni pun ayam kampung gajah. Macam ni mudah, cek. Macam ni mudah. Macam ni mudah. Ini ayam Lohman Saksek. Lohman Saksek mendapat permintaan yang tinggi rupanya. Ramai yang WhatsApp palung nak Lohman Saksek. Tak apa, lepas ni kita buat Lohman Saksek. Lohman Saksek ni palung akan bagi hadiah kepada pembeli-pembeli. Termasuklah juga ayam kampung gajah. Okey, jadi palung letak di sini. Tak mau campur ke sana. Takut-takut tercampur. Satu lagi, cek. Ini ayam, ini jantan tak laku. Tengok sini. Oh, ini adalah jantan tak laku. Bukan tak laku lagu mana, cek. Ramai yang minta kat palung nak 2 ekor jantan, 8 ekor betina. Habis ada balance lah. Ada nak sekok jantan, 5 betina. Habis ada balance lah. Ini semua jantan ni. Tu mantap, cek. Walaupun jantan ni tak laku, tapi tak apa. Bila palung nak post selepas ni, ada orang yang akan dapat jantan yang besar. Lagi untung lah, cek. Ni jantan besar-besar macam ni, biasanya mereka jual dengan harga RM50, RM40. Tapi palung tak. Palung tetap jual dengan harga RM20 saja. Jadi siapa yang dapat baru ni, Ni akan dapat ni. Palung tak pasti nama dia. Dia minta kat palung 2 jantan, 3 betina. Tak apa, palung bagi jantan besar 2 kat dia. Kemudian kita bagi betina yang umur 10 hari. Okey, cek. Yang ni tak ada masalah. Oh, satu lagi. Sat. Hampa tengok sendiri. Tadi palung tunjuk ke hampa Lohman Saksek yang kecil. Ni dia, Lohman Saksek yang besar. Ada yang hitam putih, ada yang putih saja. Ini Lohman Saksek. Palung bagi nama. Mak dia Lohman Brown, ayah dia Light Saksek. Tutup. Jom kita pergi belakang balik, jom. Jom. Sebelum palung lupa tadi. Ni palung, Allah, kita tukar telur ke? Palung ada 4 biji ambil daripada tadi. Ni ada telur BPR tu. Itu tengah ni ada Light Saksek ni. Allah, terima kasih. 6 BPR, 3 Light Saksek. Banyak dia bagi kat palung. Palung bagi 4 biji lah. Ni telur hari ni tu. Itu telur Lohman Brown kahwin dengan ayam gajah yang putih besar tu. Tak apalah, nanti palung cuba pertahankan. Kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki. Ni BPR dengan? BPR dengan Light Saksek. Light Saksek. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jom ikut palung, kita pergi minum. Okey, cik, berbalik kepada hadiah daripada Cik Nizam tadi. Inilah hadiah daripada Cik Nizam. Yang ni kita tak tepi. Sebab yang ni kita nak makan saja. Walaupun yang ni ada benih, palung tak mau masuk. Okey, angkat tak. Janganlah jatuh. Tak tepi.
Tadi Pak Long cakap yang ni adalah untuk penetasan, manakala yang ni pula adalah untuk pengeraman. Kenapa Pak Long buat dua? Sebab Pak tengok sendiri ya, bila kita buat satu-satu penetasan, dia akan jadi kotak. Ni, nampak? Dia akan jadi kotak. Tempat dia tu jadi kotak. Pak Long tak mau dia menetas di tempat pengeraman. Cuba tengok pengeraman Pak Long. Telok penuh cik. Memang telok penuh. So, untuk hari ni kita nak masukkan dulu hadiah yang Cik Nizam bagi kat Pak Long ni. Kau tengok. Kita nak masuk dalam sini saja. Kita tak boleh masuk dalam sini, nanti dia tercampur sebab dia jenis lain. Nanti 21 hari nanti insya-Allah tu dia. Kita boleh tengok perbezaan dia. Ada 3 di tengah ni jenis lain, yang ni jenis lain. Lah ni Pak Long tak tahu yang mana satu light success, yang mana satu BPR. Cara nak kenal dia lagu mana cik? Kita tulis dulu nama Cik Nizam, kita buh tarikh hari ni, nanti bila dah menetas kita dapat tahu. Kalau light success tu dia keluar anak warna putih. Kalau BPR tu dia keluar anak kelabu-kelabu kehitaman sikit. Masa tu baru kita tahu yang mana. Okey, lah ni Pak Long sendiri pun tak dapat kenal pasti. Tak apa, tak ada masalah. Kita tulis di sini. Oh, telur dia pun okey ya. Lebih kurang macam telur apa RIR juga. Ni nak tulis nama apa Nizam lah. Nizam hari ni berapa bulan 13 13 hari bulan 4. Semua tulis macam tu. Nizam 13 bulan 4. Jenuh nama Nizam tulis sini ya. Jangan marah Cik Nizam Belum gurau-gurau. Nizam 13 hari bulan 4. Belum tulis apa tarikh yang kita masuk 13 bulan 4. Belum tulis Nizam N sajalah. N 13 bulan 4. Yang ni besar. N 13 bulan 4. Tak perlu basuh cik. Kalau orang suka tulis dengan pensil, ada orang suka tulis dengan marker. Okey, mari kita bawa masuk. Dia ada roller, dia punya suhu sama saja. Dia ada roller yang akan berpusing secara automatik. So, Pak Long letak di sini lah. Ada orang kata letak bucu-bucu lah macam tu, tak apa. Kita letak ikut orang cakap. Letak bucu pungkok-pungkok. Macam tu orang kata. Supaya dia tak bergolek. Bucu-bucu pungkok-pungkok. Yang ni kita letak sebelah sini. Yang ni kita letak belah sini lah. Sebab yang ni jenis lain. Nampak perbezaan tu, nampak jenis lain. Tak apa, ada teks sikit-sikit tak ada masalah. Suhu bila dah turun kepada bawah daripada 37.7 dia akan bunyi. Kalau tak mau bagi bunyi, kita tekan sajalah. Dia berhenti. Okey cik. Cik macam ni cik. Cik Nizam abang kat Pak Long, dia hadiahkan kat Pak Long. Ni apa telur-telur ni. Dia kata nanti balik RAM. Kalau RAM menjadi itu hadiah untuk Pak Long ataupun rezeki Pak Long. Jadi bolehlah jadikan telur-telur anak daripada hasil telur ni sebagai backup kepada apa yang dia jual kat Pak Long. Alhamdulillah, nampaknya Cik Nizam ni bagi satu version atau visi kat Pak Long yang lebih jelas ke depan. Kalau Pak Long tak ada nanti ataupun tak cukup nanti BPR, Pak Long ada backup BPR. So telur ni, anak daripada hasil telur ni Pak Long tak akan jual. Nanti Pak Long akan jual pada penonton-penonton semua, anak kepada mereka ni dengan anak kepada Pak Long yang beli sana tu. Okey cik. Mari kita tengok suhu dulu. Bila kita naikkan balik ataupun tutup balik, suhu tu akan naik melebihi daripada 37.7. Tak apa, nanti dia akan turun balik. Ni suhu yang ngam cik. 37.7, 37.8, dia punya kelembapan 60. Kalau 60 ni kita dah boleh isi ayak sikit. Pak Long nak tunjukkan apa cara isi ayak. Okey, sikit je.
setengah cawan. Jangan hampa berbanyak. Tengok sini, Pak Long angkat. Dan Pak Long akan letakkan macam ni je. Dah, cukup. Kita boleh bubuh 2 hari sekali ataupun sehari sekali. Jangan hampa ambil ayak yang banyak, bubuh di bawah tu, dia akan meningkat kelembapan ni kepada 90 lebih. Menyebabkan embrio dalam telur tu akan kelemasan, orang kata. Okey, tengok tadi 60 kan. Pak Long bubuh sikit dah naik dah. 64, 65. Mai dekat. 66 dah naik dah dekat nampak. Naik sikit. Bubuh sikit lah. Ni kalau tunggu ni, dia naik sampai 70, 80. Ni dah naik 7. Kita hanya bubuh setengah cawan. Bayangkanlah kalau hampa bubuh banyak, terus dia naik. Lagilah susah. Allah. Seronok bela ayam ni. Ada masa kita boleh bersedekah kepada orang. Kita bagi telur, kita bagi anak ayam. Untuk pembeli-pembeli pada bulan 4 ni, yang Pak Long akan post pada bulan 4 ni, insya-Allah Pak Long akan bagi hadiah juga. Kalau dapat sekok, Pak Long bagi sekok. Kalau ada 2 ekor, Pak Long bagi 2 ekor. Antara hadiah dari kebun Abah kepada yang nak post bulan 4 ni adalah kampung gajah ataupun Lohman Sukses. Ikut yang mana ada pada masa Pak Long nak post tu. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak hampa yang mai ke channel Kebun Abah. Pak Long suka sangat hari ni sebab dapat hadiah kan. Pak Long tidaklah meminta-minta, tapi Pak Long beli dan dia bagi hadiah. Free gift cakap macam tu. Tapi Pak Long tak nak lah. Hampa tiba-tiba WhatsApp Pak Long, telefon Pak Long. Pak Long, ni saya nak bagi hadiah kat Pak Long telur ni. Saya nak bagi hadiah kat Pak Long anak ayam ni. Maaf banyak-banyak cik. Pak Long tak ada tempat Pak Long nak belah. Banyak sangat. Mungkin hampa akan nampak ayam ni sikit je. Kalau Pak Long lepas sekali semua, Pak Long ada hampir 30 ekor ayam. Ui, banyak cik. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada raya lagi ke? Selamat Hari Raya.